So memang bila dapat tarikh kita orang nak kahwin tu, saya macam nak cari yang package all in sebab kita tak nak serabut-serabut kan. So bila scroll IG ke apa semua nampak macam Abang Jamil ni macam okey juga kan. So macam kita tengok dia punya package, location macam dah nice. So kita bincang, okey lah kita buat kat Abang Jamil macam tu. Something in your kiss just told me my sometime is not. Kalau bagi saya decoration dia cantik lah, klasik lah, klasik. So memang itu ciri-ciri yang kita orang cari sebenarnya. Sebab tu baju kita pun macam simple je. So kenalah dengan klasik tu. Vibe dia cantik lah. Kalau macam untuk keramaian tu macam fun lah. Tak adalah rasa macam elegan je. Ni boleh campur-campur, semua vibe boleh campur. So macam okey lah. Suasana dia kalau bagi saya meriah and selesa. Sebab dia ada tempat yang sesuai kalau untuk anak-anak buah duduk kat atas. Dia ada tempat macam tu sesuai. Memang sesuai lah. Tempat makan cantik. Lepas tu flow untuk ambil makanan semua pun nampak macam clear je lah. To have your charm, then every minute, every hour. Semua senang je. Daripada proses akad sampai ke proses untuk majlis bersanding, semua senang je, lancar je. So saya happy lah. Tak ada macam ada tumbang ambing ke tak ada. Of course lah. Sebab bagi saya macam dah tak payah fikir tempat tu nak hias macam mana. Dia punya makanan kita tinggal pilih je lah, dia dah all in package kan. Cuma macam kek semua tu kita kena pilih sendiri tu macam tak apalah side-side je kan. Tapi macam benda-benda main macam pelamin semua, tempat makan, tempat duduk tak payah fikir baju dah. Baju pun dah ada. Baju pun Abang Jamil lah. sediakan juga. Cuma option kita orang lah, kita orang nak yang simple punya. Kalau bagi saya macam okey lah sebab kita orang tunggu queue dia. Macam contoh nak berarak, kita tahu nak pergi mana. Tak adalah kita macam nak pergi mana. Kalau macam contoh dia kata bila nak berarak tu bridesmaid dulu buat dulang, yang ni kita stay. So macam okey lah. MC alhamdulillah saya rasa macam okey lah. Sebab saya ni jenis memilih sikit kalau MC ni. Saya tak suka MC yang macam serabut-serabut bising, cakap-cakap benda macam sensitif. Tapi alhamdulillah hari ni okey je. Macam benda tu fun. Kalau macam contoh gloomy ke, dia naikkan suasana lah. Okay. 5/5. Ingat kenduri? Ingat rumah Abang Jamil.